Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara lagi. Apa khabar semua? Sihat ke? Ada yang saya silau, minta maaf saya tak nampak sebab spotlight ni tembak mata. Saya tengok ada yang duduk kat belakang sana, yang mendengar dari jauh, terima kasih. Yang berada di bawah kemah juga, terima kasih kerana mengikuti datang ke program kita pada malam ini. Yang mengikuti secara live juga, konsisten setiap malam, 4,000, 5,000 orang, 6,000 orang. Terima kasih kerana setia untuk mengikuti ceramah-ceramah kita. Yang tak berani nak datang dekat tu tak apa. Duduk jauh pun tak apa, dengarkan dulu. Nanti YB Rafizi, YB Nik Nazmi dah hadir dengan kita. YB Rafizi on the way, akan bersama kita. Boleh dengar dulu, nak sokong tak nak sokong kemudian tak apa. Dengar dulu ceramah kita, insya-Allah. Apa yang bersama boleh janjikan ialah kita tak nak sembang melangit, kita tak nak janji lebih-lebih, kita tak nak cakap benda yang kita tak boleh buat. Serius lagi, antara persoalan yang saya terima hari-hari ialah tentang orang pelik bila bersama buat keputusan untuk bertanding dan kalau menang jadi pembangkang. Apa ni? Gila apa ni? Bertanding nak jadi pembangkang. Kamu boleh buat apa jadi pembangkang? Jadi kerajaan baru betul. Banyak yang kata strategi ini silap. Tapi satu benda je saya nak cerita dengan semua. Untuk jawapannya boleh jadi panjang. Tapi saya nak cerita, pembangkang itu jadi nampak lemah. Pembangkang itu jadi nampak tak guna. Pembangkang itu jadi nampak tak berfungsi kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang ada dalam pembangkang sekarang. Itu sebab orang tak percaya jadi pembangkang. Serius lagi, kita tak boleh lupa tau. Isu 1MDB dulu. Bila kita buat perubahan tahun 2018. Siapa yang jadi pembangkang waktu itu? Siapa? YB Rafizi. Waktu dia bawa isu NFC. Waktu dia bawa isu 1MDB. Dia kerajaan ke? Dia pembangkang. Dia pembangkang yang berfungsi. Dia pembangkang yang baik. Maka jangan main-main bila kita kata bersama nak jadi pembangkang yang berfungsi. Kita bukan cakap kosong. Kita ada cara dan kita ada jalan. Kalaulah kita ni datang daripada mana tiba-tiba kata nak jadi pembangkang yang hebat, logik lah. Tapi siapa dia bersama? Dalam itu ada YB Nik. Dalam itu ada YB Rafizi. Mereka bekas menteri. Kalau mereka kata ada polisi yang perlu dibuat, mereka boleh buat polisi. Kalau mereka kata gaji perlu diolah supaya rakyat Johor boleh meningkat gaji daripada median 2,500 ke 3,000, mereka mungkin boleh olah polisinya bagaimana. So bagi saya, jangan pandang remeh kepada idea nak menjadi pembangkang. Pembangkang yang berfungsi itu sebenarnya sangat penting pada demokrasi. Jangan bandingkan dengan pembangkang sekarang. Baik di negeri Johor maupun di pusat. Jangan bandingkan. Calon-calon kita, ada orang kata, yang kedua Syuk, calon-calon korang tak meyakinkan lah. Habis kamu nak calon-calon yang berceramah sampai ke langit. Calon-calon yang berjanji itu, ini. Tapi kita tak tahu dia boleh buat kerja atau tidak. Calon-calon kita ini, kita pilih daripada orang-orang seperti kita. Mereka boleh buat paperwork, saya pasti. Sebab kerja mereka hari-hari begitu. Mereka datang dari bawah. Mereka tahu bagaimana susahnya hidup orang. Mereka tahu bagaimana nak menulis. Mereka datang seperti orang macam kita. Mereka bukan orang politik yang dipetik dari atas. So bagi saya, sebab kita tahu keperluan di bawah lah, kita pilih calon-calon yang begini. Biarpun ceramahnya tak sedap. Biarpun ceramahnya tak berdegang-degang. Tapi kita yakin dia boleh buat kerja. Maka bagi saya, untuk para pengundi kawan-kawan di Johor, kita kena nilai lebih sikit dalam PRN Johor ini. Ada tentang jadi pembangkang tak guna, kita dah kata, jangan. Pembangkang yang berfungsi boleh menyebabkan negara berubah. Kita dah lalui 2018. Calon-calon yang tak pandai berceramah, tak bermakna dia tak boleh buat kerja. So bagi saya, ini peluang untuk masyarakat Johor, pengundi Johor.
Satu, kita hantar pembangkang yang berkualiti ke Dewan Negeri Johor. Boleh? Ini penting, ini penting. Kalau tidak, kita sendirinya akan mengeluh di kemudian hari. Leceh lah, kita cakap banyak, oh dah habis masa. Leceh lah, kita cakap banyak tak guna. Tapi, mungkin juga salah kita. Kita hantar siapa ke Dewan Negeri? So, bagi saya, ini peringatan. Ikhlas daripada saya. Saya pun tak cakap ni, saya kena beringat juga. Saya tak boleh jatuh jadi orang politik yang biasa. Yang perasan semua orang suka kita. Tak, saya faham. Rakyat letih dengan politik. Rakyat jemu dengan politik. Rakyat dah muak dengan politik. Maka atas kefahaman itu kita tampil. Kita cuba rendahkan kita punya laras bahasa politik yang tinggi-tinggi. Dan kita mohon sangat-sangat kepercayaan daripada pengundi Johor. Beri ruang dan peluang kepada calon-calon bersama. Boleh ke tidak? Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.